Tahun ini, saya berumur 99 tahun. Apabila saya mengimbas kembali kehidupan saya yang panjang, saya dapati bahawa usia 50-an adalah usia yang indah tetapi juga sangat berbahaya. Saya telah melihat terlalu ramai orang pada usia 50-an. Secara luaran, mereka adalah pemenang dalam masyarakat ini. Mereka mempunyai segala-galanya yang pernah mereka impikan semasa muda. Beberapa hartanah, banyak saham, jawatan yang memuaskan. Buku alamat mereka penuh dengan nombor telefon orang-orang penting. Secara logiknya, mereka sepatutnya berasa gembira dan puas. Tetapi, realitinya adalah sebaliknya. Orang-orang pada usia 50-an yang saya lihat lebih letih berbanding ketika mereka berumur 20-an dan juga lebih rapuh. Setiap hari, mereka seperti artis sarkas yang perlu mengimbangi lebih daripada 10 bola pada satu masa. Bayaran ansuran rumah, bayaran ansuran kereta, yuran pengajian anak-anak dan kos perubatan untuk ibu bapa, pergelutan di tempat kerja dan interaksi sosial yang tidak berkesan. Mereka tidak berani berhenti kerana jika sebiji bola jatuh, seluruh kehidupan mereka akan runtuh. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin banyak tenaga mereka terkuras. Mereka fikir bahawa aset, hubungan dan jawatan adalah lencana kehormatan mereka, tetapi sebenarnya semua itu adalah belenggu yang tergantung di badan mereka. Mengapa begitu? Kerana mereka telah melakukan satu kesilapan asas. Pada separuh kedua kehidupan, mereka masih bermain permainan separuh pertama kehidupan kerana kehidupan terbahagi kepada beberapa peringkat. Sebelum usia 50 tahun, iaitu separuh pertama kehidupan, peraturan permainannya adalah penambahan. Anda mesti mengumpul. Anda memerlukan pendidikan, pengalaman, modal permulaan dan membina rangkaian hubungan. Anda mesti mengumpul sebanyak mungkin barang untuk dimasukkan ke dalam bakul anda. Pada peringkat ini, ketamakan adalah pendorong dan kesibukan adalah perkara biasa. Tetapi, sebaik sahaja anda melintasi ambang usia 50 tahun, peraturan permainan berubah sepenuhnya. Pada separuh kedua, peraturan permainan menjadi penulenan, tenaga anda mula merosot dan masa anda mula mengira detik. Anda tidak boleh menjadi muda seperti dahulu lagi. Walaupun anda membuat kesilapan, walaupun anda membazirkan beberapa tahun, masih ada banyak masa untuk bermula semula. Tetapi, selepas usia 50 tahun, kerumitan adalah musuh anda. Jika anda terus cuba untuk memiliki lebih banyak, cuba merebut setiap peluang, atau cuba memuaskan hati semua orang, anda sedang menggali kubur anda sendiri. Saya telah melihat ramai orang bijak yang muflis selepas usia 50 tahun. Mereka muflis bukan kerana tidak mempunyai wang, tetapi kerana kehidupan mereka terlalu rumit. Mereka mempunyai lebih daripada sedozen akaun pelaburan, membeli berpuluh-puluh jenis saham dan menguruskan beberapa hartanah sewa. Apabila pasaran tidak menentu, mereka menjadi panik. Mereka menyertai pelbagai persatuan mesra dalam kalangan ini dan memegang jawatan pengarah dalam kalangan itu. Tetapi apabila mereka benar-benar menghadapi masalah, tiada siapa yang benar-benar membantu mereka. Mereka keletihan akibat kerumitan ini dan akhirnya membuat keputusan yang sangat bodoh. Jadi, jika saya perlu memberikan nasihat pelaburan yang paling penting untuk seseorang yang berumur lebih dari 50 tahun, ia pastinya bukan tentang saham apa yang perlu dibeli atau bagaimana untuk melindung nilai risiko. Semua itu hanyalah taktik. Nasihat saya untuk anda adalah mengenai strategi. Ia adalah dua perkataan, penulenan. Anda mesti melakukan penulenan yang menyeluruh dan tanpa kompromi. Anda mesti beralih daripada seorang pengumpul yang mahukan segala-galanya kepada seseorang yang hanya menyimpan apa yang terbaik. Ini bukan sahaja berkaitan dengan kekayaan anda, tetapi juga berkaitan dengan maruah anda.
ramai orang takut untuk melakukan penyulenan. Mereka fikir membuang barang adalah satu kerugian, menolak peluang adalah satu penyesalan, dan menjauhkan diri daripada rakan adalah sikap yang dingin. Ini adalah pemikiran orang miskin. Orang yang benar-benar kaya dan bijak tahu satu rahsia, kurang itu lebih. Hanya dengan menyingkirkan perkara-perkara biasa dan palsu yang menghabiskan tenaga anda, barulah perkara-perkara yang benar-benar berharga dan boleh memberi anda faedah kompaun mempunyai ruang untuk berkembang. Dalam kandungan seterusnya, saya akan mengajar anda cara mengambil pisau bedah dan melakukan 3 penulenan penting dalam hidup anda. Kita mesti menulenkan portfolio, pelaburan, lingkungan sosial dan keinginan anda. Apabila anda membuang lemak berlebihan yang tidak perlu itu, yang tinggal adalah badan yang kemas dan kuat yang boleh menahan sebarang badai. Adakah anda bersedia? Mari kita mulakan dengan perkara yang paling ketara, iaitu wang anda. 1. Penulenan portfolio pelaburan. Sebelum usia 50 tahun, anda mungkin percaya pada teori Wall Street dan berfikir bahawa dalam pelaburan, anda mesti meletakkan telur dalam banyak bakul. Anda membeli berpuluh-puluh jenis saham, memegang 5 atau 6 dana bersama, mungkin anda membeli sedikit Bitcoin dan malah sebuah rumah di pinggir bandar yang tidak boleh disewakan. Anda berasa selamat kerana anda telah mempelbagaikan risiko. Tetapi saya beritahu anda bukan mempelbagaikan risiko, anda sedang menyebarkan tenaga, menyebarkan pendapatan dan menyebarkan jiwa anda. Apabila anda berumur 50 tahun, anda mesti memahami satu kebenaran. Kepelbagaian adalah payung untuk mereka yang tidak tahu. Tetapi penumpuan adalah sabit penuaian bagi orang bijak. Pada usia ini, anda tidak mempunyai masa untuk menjejaki laporan kewangan 30 jenis saham dan tidak mempunyai tenaga untuk memantau 5 perisian dagangan yang berbeza setiap hari. Aset-aset hamba yang sepatutnya disingkirkan itu adalah seperti pasir di dalam kasut anda. Ia tidak akan membuat anda muflis, tetapi ia akan membuat anda berjalan dengan letih dan sangat perlahan. Jadi, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah menulenkan kedudukan pelaburan kita. Walaupun anda sedang rugi, anda mesti menjual saham teknologi yang anda tidak faham. Jual sahaja. Jual saham sampah yang tidak membayar dividen selama bertahun-tahun. Dan jual saham spekulatif yang membuat anda tidak dapat tidur. Anda mesti memangkasnya seperti memangkas pokok tua, memotong semua dahan dan daun yang mati. Selepas pemangkasan, apa yang patut tinggal? Anda sepatutnya hanya mempunyai 3 hingga 5 bakul. 3 hingga 5 bakul ni mesti memenuhi 3 syarat yang sangat ketat. Pertama, walaupun dengan mata tertutup, anda masih boleh faham bagaimana ia menjana wang. Kedua, ia mempunyai parit ekonomi yang kukuh yang tidak boleh dimusnahkan. Walaupun dalam 10 atau 20 tahun akan datang, tiada siapa yang boleh mengalahkannya. Ketiga, ia boleh memberi anda aliran tunai yang stabil tanpa perlu anda risau. Portfolio pelaburan saya dan Warren Buffett sebenarnya sangat ringkas. Saham yang kami pegang boleh dikira dengan sebelah tangan Coca-Cola, American Express, Apple dan Bank of America. Itu sahaja. Kami telah memegang syarikat-syarikat ini selama berpuluh-puluh tahun. Kami tidak perlu memeriksa pasaran saham setiap hari dan tidak perlu bimbang tentang turun naik pasaran. Kerana kami tahu, selagi dunia masih berputar, orang akan tetap minum kok, menggunakan kad kredit dan menggunakan telefon bimbit. Jenis pelaburan yang sangat tertumpu ini bukan sahaja memberikan pulangan yang luar biasa, tetapi yang lebih penting ia memberikan ketenangan fikiran. Bayangkan, jika anda hanya memegang 3 syarikat hebat, anda memahaminya seperti tapak tangan anda, seperti cara anda memahami anak-anak anda. Apabila pasaran merudum,
Orang lain panik dan meneka-neka saham mana yang perlu dijual daripada berpuluh-puluh saham mereka. Sementara itu, anda hanya melihat dengan tenang, berfikir, selagi orang masih minum kok, saya akan baik-baik sahaja. Kepastian ini adalah aset yang paling berharga selepas usia 50 tahun. Anda tidak perlu mengambil risiko 100% modal untuk mendapatkan pulangan 1% lebih banyak. Anda tidak perlu membuktikan kepintaran anda dengan membeli instrumen derivatif yang rumit itu. Anda hanya perlu menyimpan lembu-lembu tenusu ini dan biarkan ia berkembang perlahan-lahan dan terus berbuah. Inilah kuasa kurang itu lebih. Apabila anda menumpukan modal anda pada aset terbaik, kekayaan anda bukan sahaja menjadi lebih selamat tetapi juga berkembang lebih cepat kerana anda telah menyingkirkan perkara-perkara biasa yang menahan anda. Anda telah membiarkan faedah kompaun berfungsi di tanah yang terbaik dan berfungsi tanpa gangguan. Jadi, ambil portfolio pelaburan anda dan mulakan penulenan. Jangan teragak-agak untuk berpisah dengan aset-aset biasa sama seperti rakan-rakan biasa. Mereka hanya membazirkan masa anda dan tidak membawa sebarang bantuan. Bercakap tentang rakan-rakan, inilah penulenan kedua yang akan kita lakukan selepas usia 50 tahun. Rangkaian sosial anda sudah tiba masanya untuk melepaskannya. 2. Penulenan lingkungan sosial. Selepas menulenkan saham, sekarang kita akan menulenkan buku alamat anda sebelum usia 50 tahun. Anda mungkin berfikir bahawa semakin ramai rakan semakin baik dan semakin luas rangkaian hubungan semakin baik. Anda menghadiri pelbagai parti, bertukar-tukar kad perniagaan dan bahkan bertolak ansur dengan orang yang anda tidak suka hanya untuk berjaga-jaga jika anda mungkin memerlukan mereka pada masa hadapan. Tetapi apabila anda berumur 50 tahun, anda mesti menghadapi realiti yang kejam. 90% daripada apa yang dipanggil hubungan itu tidak berguna. Ia bukan sahaja tidak dapat membantu anda, malah ia menghabiskan tenaga anda. Ada orang yang sentiasa merungut setiap kali bertemu, seperti tong sampah emosi, menumpahkan tenaga negatif kepada anda. Ada orang yang sentiasa mahu mengambil kesempatan daripada anda, meminjam wang anda atau meminta pertolongan percuma. Ada orang yang akan cemburu dengan anda apabila anda berjaya dan mentertawakan anda apabila anda gagal. Ada orang yang walaupun tidak jahat tetapi tidak serasi dengan anda. Nilai-nilai anda sangat berbeza. Pada separuh pertama kehidupan, kerana apa yang dipanggil peluang, anda mungkin masih boleh bertolak ansur dengan ini. Tetapi pada separuh kedua, masa dan tenaga anda terlalu berharga untuk dibazirkan pada perkara-perkara remeh seperti ini. Jadi, kita mesti melakukan penulenan kedua. Ambil pisau bedah anda dan potong hubungan toksik itu. Penulenan ini lebih sukar daripada menjual saham yang rugi kerana manusia mempunyai emosi. Kita takut kesunyian dan takut menyinggung perasaan orang lain. Tetapi anda mesti faham bahawa hubungan sesama manusia juga ada kosnya. Bercakap dengan orang yang penuh dengan tenaga negatif selama sejam, anda akan berasa letih. Anda tidak boleh melakukan apa-apa sepanjang petang. Bekerjasama dengan orang yang tidak jujur sekali sahaja, anda mungkin terpaksa menghabiskan beberapa bulan untuk membersihkan kekacauan. Ini adalah kos transaksi. Selepas usia 50 tahun, kita mesti mengejar hubungan sesama manusia yang tiada geseran. Apa itu tiada geseran? Tiada geseran bermaksud apabila bersama orang itu, anda tidak perlu ragu-ragu, berjaga-jaga atau perlu memuaskan hatinya. Anda saling percaya dan saling mengagumi. Jika anda berniaga, walaupun tanpa kontrak, hanya dengan janji lisan, anda juga percaya bahawa dia akan menepati janjinya. Jika anda hanya berbual, walaupun duduk bersama tanpa berkata sepatah pun, anda tidak akan berasa janggal. Persahabatan saya dengan Warren Buffett adalah contoh hubungan jenis ini.
Kami telah mengenali satu sama lain selama lebih dari 60 tahun. Kami tidak pernah bergaduh. Walaupun kami tidak sering bertemu, kami sentiasa boleh terus ke intipati setiap kali bercakap tanpa basa-basi. Kami tahu sempadan dan tabiat masing-masing dan tahu tabiat masing-masing. Kepercayaan mutlak ini membolehkan kami membuat keputusan bernilai puluhan bilion dolar semudah minum air. Inilah kuasa kepercayaan. Apabila anda hanya mempunyai rakan-rakan berkualiti tinggi seperti ini di sekeliling anda, kecekapan hidup anda akan meningkat secara eksponen. Anda tidak lagi perlu membazirkan masa untuk berjaga-jaga atau membazirkan tenaga pada permainan politik. Anda boleh menggunakan seluruh tenaga anda untuk mencipta nilai dan menikmati kehidupan. Jadi, mulai hari ini, cuba kecilkan lingkungan sosial anda. Singkirkan orang yang membuat anda berasa tidak selesa. Sekat orang yang hanya mahu mengambil kesempatan daripada anda dan lupakan orang yang tidak mempunyai nilai yang sama dengan anda. Tidak mengapa jika hanya tinggal 3 atau 5 orang rakan, kerana 3 atau 5 orang rakan ini adalah emas tulen yang telah ditapis oleh masa. Mereka akan melawat anda apabila anda sakit, membantu anda apabila anda dalam kesusahan dan menemani anda apabila anda tua. Inilah manifestasi kurang itu lebih dalam hubungan sesama manusia. Apabila anda mencabut rumput liar, pokok persahabatan sejati akan dapat tumbuh lebih tinggi dan berakar lebih dalam. Sekarang, anda telah menulenkan wang dan hubungan anda dan beban anda telah berkurang lebih daripada separuh. Tetapi, masih ada sesuatu yang tersembunyi lebih dalam dan lebih degil yang bersembunyi di dalam diri anda. Jika anda tidak menyulenkannya, anda tidak akan pernah mencapai ketenangan yang sebenar. Itulah keinginan anda. 3. Penulenan keinginan. Sebelum usia 50 tahun, kebanyakan kita hidup berdasarkan kad skor luaran. Apakah kad skor luaran? Ia adalah menilai nilai diri berdasarkan penilaian dunia luar. Anda bekerja keras untuk mencari wang supaya orang lain fikir anda berjaya. Anda membeli rumah besar supaya saudara mara dan rakan-rakan cemburu dengan anda. Anda menghantar anak-anak anda ke sekolah berprestij supaya kelihatan lebih hebat dalam mesyuarat ibu bapa dan guru. Emosi anda dikawal sepenuhnya oleh orang lain. Jika orang lain memuji anda, anda akan gembira. Jika orang lain mengkritik anda atau bahkan hanya mengabaikan anda akan berasa hilang arah. Anda seperti boneka di tangan orang lain. Gaya hidup ini mungkin menjadi pendorong ketika anda muda. Ia mendorong anda melalui kesombongan dan perbandingan untuk terus mendaki. Tetapi apabila anda berumur 50 tahun, jika anda masih berpegang pada kad skor luaran ini, ia akan menjadi satu malapetaka. Anda akan mendapati bahawa ia adalah permainan yang anda tidak akan pernah menang. Anda mendapat 1 juta, manakala jiran anda mendapat 2 juta. Anda masih berasa miskin. Anda menukar kereta Mercedes-Benz dan rakan sekelas anda menukar Ferrari. Anda masih berasa rendah diri. Cara berfikir perbandingan ini akan menghasilkan emosi yang sangat toksik yang dipanggil iri hati. Saya sering berkata, iri hati adalah dosa yang paling bodoh di antara semua dosa, kerana ia adalah satu-satunya dosa yang tidak membawa sebarang kegembiraan. Kerakusan sekurang-kurangnya membuat anda menikmati makanan. Kemalasan sekurang-kurangnya membuat anda menikmati rehat. Tetapi iri hati hanya membuat anda berasa sengsara apabila orang lain berjaya. Bagi seseorang yang berumur 50 tahun, iri hati adalah karsinogen. Ia akan menghakis kewarasan anda dan membuat anda mengambil risiko pada usia di mana anda sepatutnya bertahan, mengambil risiko kerana ketidakpuasan hati. Jadi,
Penulenan ketiga adalah dengan mengoyakkan kad skor luaran ini. Anda mesti menggantikannya dengan kad skor dalaman. Apakah kad skor dalaman? Ia adalah anda menilai diri anda berdasarkan standard anda sendiri. Anda tidak lagi peduli apa yang orang lain fikirkan tentang anda. Anda hanya peduli sama ada anda melakukan perkara yang betul, sama ada anda sepadan dengan hati nurani anda, dan sama ada anda menjalani kehidupan yang anda inginkan. Warren Buffett adalah contoh kad skor dalaman. Beliau adalah salah seorang orang terkaya di dunia, tetapi beliau makan McDonald's, minum Coke dan tinggal di sebuah rumah lama yang dibelinya pada tahun 1958. Beliau tidak memerlukan kereta mewah atau kapal layar untuk membuktikan bahawa beliau adalah Buffett. Jika ada yang mengatakan beliau ketinggalan zaman atau tidak tahu cara menikmati hidup, beliau tidak peduli sama sekali. Kerana beliau tahu dengan tepat apa yang beliau ada dan apa yang beliau mahu. Dan kepuasannya datang dari cintanya terhadap pelaburan, dari membaca dan berfikir setiap hari, bukan dari tepukan tangan orang lain. Apabila anda beralih ke kad skor dalaman anda akan merasakan satu kelegaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Anda akan mendapati bahawa sebenarnya anda tidak memerlukan banyak perkara. Anda tidak perlu menukar kereta baru untuk menjaga air muka, kerana anda tahu kereta lama anda juga sangat selesa untuk dipandu. Anda boleh menggunakan wang yang disimpan untuk melancong bersama keluarga atau menyimpan untuk meningkatkan rasa selamat. Anda tidak perlu memaksa diri untuk bergaul dalam parti-parti membosankan itu kerana anda tahu masa bersendirian lebih berharga. Anda tidak lagi mentakrifkan diri anda dengan apa yang anda miliki tetapi dengan siapa anda telah menjadi perubahan. Dalam pemikiran ini adalah aset terbesar selepas usia 50 tahun. Ia memberi anda satu kekebalan yang sebenar. Ketidaktentuan pasaran tidak akan menakutkan anda kerana anda tahu aset anda cukup untuk bersara. Keangkuhan jiran anda tidak akan mengganggu anda kerana anda tahu kehidupan seperti itu bukanlah yang anda mahukan. Anda telah beralih dari seorang pelakon yang bekerja keras dan mendambakan tepukan tangan kepada seseorang yang duduk di barisan penonton dan dengan tenang menikmati kehidupannya sendiri. Inilah penulenan keinginan. Ia bukan untuk menjadikan anda seorang pertapa tetapi untuk menyingkirkan keinginan palsu, keinginan untuk orang lain dan hanya menyimpan keinginan yang tulen. Dan hanya menyimpan keperluan yang menjadi milik anda dan benar. Anda akan mendapati bahawa keperluan sebenar sangat sedikit dan sangat mudah untuk dipenuhi. Katil yang selesa, buku yang bagus, beberapa rakan karib, badan yang sihat dan simpanan yang tidak perlu bimbang tentang hari esok. Ini adalah segalanya tentang kebahagiaan, bab akhir, keajaiban, penumpuan dan maruah. Apabila anda telah menyelesaikan 3 penulenan ini, anda akan mendapat keselamatan, hubungan yang jelas, anda akan mendapat kecekapan dan dengan menulenkan keinginan, anda akan mendapat ketenangan. Sekarang anda telah melepaskan semua beban, jiwa anda menjadi lebih ringan. Akhirnya, anda bersedia untuk menyambut saat yang paling penting dan indah. Membiarkan intipati yang tinggal mula menghasilkan faedah kompaun secara automatik. Apabila anda menyingkirkan semua sampah, anda telah melakukan penulenan. Anda akan menemui satu fenomena fizikal yang menakjubkan. Ia seperti menggunakan kanta pembesar untuk menumpukan sinar matahari yang tersebar ke satu titik. Pada saat itu, tenaga diperkuatkan berkali-kali ganda dan api menyala. Inilah kuasa pembakaran. Ramai orang salah faham tentang faedah kompaun. Mereka fikir faedah kompaun hanyalah formula matematik. Sebenarnya, faedah kompaun adalah satu cara hidup. Satu-satunya prasyarat faedah kompaun hanya ada satu. Jangan diganggu.
Sebelum usia 50 tahun, mengapa anda sukar untuk mencipta faedah kompaun? Kerana anda terlalu sibuk, terlalu kelam kabut. Anda membeli saham ini hari ini, menjual saham itu esok. Anda mengganggu faedah kompaun kekayaan. Anda bergaul dengan orang ini hari ini, bergaduh dengan orang itu esok. Anda mengganggu faedah kompaun hubungan. Anda mau belajar piano hari ini, esok anda mau belajar golf pula. Anda mengganggu faedah kompaun kemahiran. Tenaga anda dipotong menjadi kepingan yang tidak terkira banyaknya dan disebarkan ke tempat-tempat biasa yang tidak terkira banyaknya. Jadi, walaupun anda letih, anda tidak mencapai apa-apa, tetapi sekarang, selepas anda melakukan penulenan, keadaannya telah berubah sepenuhnya. Kerana anda hanya memegang 3 hingga 5 saham terbaik, anda tidak perlu berdagang dengan kerap. Anda hanya perlu memegangnya. Anda memegangnya selama 10 atau 20 tahun. Dalam tempoh yang panjang ini, anda tidak mengganggunya. Jadi, faedah kompaun mula berfungsi dengan gila. Kekayaan anda mula berkembang secara eksponen. Kerana anda hanya berinteraksi dengan 3 hingga 5 rakan yang paling dipercayai, kepercayaan antara anda tidak perlu dibina semula. Setiap pertemuan adalah satu lagi bata pada asas persahabatan yang mendalam. Kualiti hubungan ini akan menjadi sangat mendalam seiring dengan berjalannya waktu. Pada masa krisis, hubungan yang mendalam ini bernilai 1000 kali ganda tanda suka. Kerana anda hanya mengekalkan pembacaan dan pemikiran, 2 hobi yang paling mudah, anda mengumpul kebijaksanaan setiap hari. Faedah kompaun kebijaksanaan ini sangat menakjubkan. Pada usia saya, anda akan mendapati bahawa penemuan dalam masalah anda jauh lebih banyak daripada ketika anda muda. Inilah yang saya ingin beritahu anda. Apabila anda mempermudahkan hidup anda menjadikannya lebih berat. Setiap keputusan anda menjadi lebih penting dan setiap tindakan menjadi lebih berkesan. Lihat Berkshire Hathaway. Ini adalah empayar gergasi bernilai ratusan bilion dolar. Tetapi, adakah anda tahu berapa ramai orang yang bekerja di ibu pejabat kami? Hanya 20 orang. Tiada jabatan sumber manusia, tiada jabatan perhubungan awam. Tiada jabatan undang-undang, tiada jabatan perancangan strategik. Kami meminimumkan pengurusan. Saya tidak peduli apa yang CEO syarikat subsidiari kami lakukan setiap hari. Saya hanya melakukan satu perkara, memilih orang yang betul dan mempercayai mereka. Kerana kesederhanaan, kami membuat keputusan dengan cepat. Kerana kesederhanaan, kami tidak mempunyai konflik dalaman. Kerana kesederhanaan, kami boleh menumpukan seluruh tenaga kami untuk menjana wang pada satu-satunya perkara yang penting. Inilah sebabnya mengapa kami boleh mengalahkan bank-bank pelaburan di Wall Street dengan beribu-ribu penganalisis mereka. Mereka tenggelam dalam kerumitan, manakala kami terbang di atas sayap kesederhanaan. Selepas usia 50 tahun, tenaga anda adalah terhad. Anda mesti melindunginya. Jangan biarkan perkara-perkara remeh, orang jahat dan kesombongan seperti anai-anai menggerogoti tenaga anda. Anda mesti menumpukan seluruh tenaga anda pada beberapa perkara yang benar-benar penting itu. Apabila anda mula memberi keutamaan dan meluangkan lebih banyak masa untuk perkara-perkara penting, anda akan terkejut melihat bahawa kehidupan anda akan mengalami lonjakan kualitatif. Anda bukan lagi seorang pertengahan umur yang sibuk tetapi tidak bergerak. Anda menjadi seorang yang senyap dan tenang, tetapi seorang yang bijak, yang maju dengan pesat. Inilah faedah kompaun yang diperoleh daripada penulenan. Ia bukan sahaja membuat kekayaan anda berkembang, tetapi juga meningkatkan kualiti hidup anda. Sekarang, anda telah membina sistem yang mudah dan bertenaga tinggi. Tetapi, untuk ia terus berfungsi, ia masih memerlukan sejenis bahan api khas.
Bahan api ini adalah sesuatu yang paling kurang dimiliki oleh semua orang pintar, tetapi juga kualiti yang paling penting selepas usia 50 tahun. Kesabaran. Anda telah mempermudahkan portfolio pelaburan anda kepada 3 hingga 5, lingkungan sosial anda kepada 3 hingga 5 rakan karib dan mengurangkan keinginan anda kepada 3 hingga 5 keperluan sebenar. Sekarang hidup anda sangat mudah, malah sangat membosankan. Setiap hari anda membuka akaun anda, angkanya tidak banyak berubah. Tiada topik hangat baru untuk anda ikuti. Tiada parti rumit untuk dihadiri. Kebosanan ini adalah satu penyeksaan bagi orang muda. Tetapi bagi seseorang yang berumur lebih dari 50 tahun, ini adalah syurga. Tetapi syaratnya, anda mesti belajar untuk menikmatinya. Saya dapati bahawa ramai orang gagal pada usia pertengahan bukan kerana mereka kurang bijak, tetapi kerana mereka tidak tahan dengan kebosanan. Mereka fikir, kerana saya sudah berumur 50 tahun, saya sepatutnya lebih berjaya, lebih sibuk. Jadi, mereka sengaja mencipta masalah, mencari keseronokan. Mereka menjual saham yang baik untuk membeli Bitcoin. Mereka meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk memulakan perniagaan kali kedua. Mereka mengkhianati perkahwinan yang stabil untuk mencari apa yang dipanggil kehairahan. Mereka fikir ini dipanggil tidak takut tua, tetapi sebenarnya ini adalah bunuh diri. Sebahagian besar wang yang saya perolehi dalam hidup saya bukan datang dari dagangan yang kerap, tetapi dari duduk diam. Inilah yang sering kita panggil duduk dan pegang. Apabila anda memiliki sebuah syarikat yang hebat, satu-satunya perkara yang perlu anda lakukan ialah biarkan sahaja, biarkan masa bekerja dan biarkan faedah kompaun berfungsi. Dan apa yang perlu anda lakukan hanyalah duduk dan memerhati dengan senyap. Bunyinya mudah, tetapi sangat sukar. Kerana pasaran menggoda anda setiap hari. Ia akan merudum, membuat anda takut. Ia akan melonjak, membuat anda tamak. Media mencipta kebimbangan setiap hari, memberitahu anda bahawa jika anda tidak melakukan sesuatu, anda akan binasa. Anda mesti melatih tumpuan yang kuat untuk dapat bertenang apabila seluruh dunia menjadi gila. Anda masih boleh mengekalkan ketenangan. Ketenangan ini datang dari pemahaman mendalam anda tentang kebosanan. Anda mesti tahu, kebosanan bukan kekosongan. Kebosanan adalah pengumpulan kekuatan. Seperti seorang petani menanam pokok, dia menanam benih pada musim bunga dan menuai pada musim luruh. Dan pada musim panas yang panjang di antaranya apa yang boleh dilakukannya, dia tidak boleh menggali benih setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Dia hanya boleh menunggu, melihat matahari bersinar dan melihat hujan menyiramnya. Penantian ini membosankan. Tetapi kebosanan inilah yang mematangkan hasil tuaian yang melimpah. Jika pada musim panas, anda tidak tahan kesunyian dan cuba membantunya membesar, anda tidak akan mendapat apa-apa. Selepas usia 50 tahun, anda adalah petani yang berdiri di tepi ladang. Anda telah menanam benih pada separuh pertama hidup anda. Aset anda telah diletakkan asasnya. Keupayaan anda telah matang. Reputasi anda telah dibina. Sekarang tugas anda adalah menunggu. Menunggu benih-benih itu berakar dan membesar. Berakar, bercambah, berbunga dan berbuah. Anda tidak perlu berlari ke sana sini seperti orang muda untuk mencari benih baru. Anda hanya perlu menjaga dunia kecil anda sendiri, mencabut rumput liar dan menyiramnya. Apabila anda belajar untuk hidup dengan kebosanan, anda akan mendapati bahawa kebosanan sebenarnya adalah keadaan yang mulia. Ia bermakna hidup anda telah berada di landasan yang betul dan tidak lagi memerlukan penyesuaian besar. Ia bermakna anda mempunyai keselamatan yang cukup
Anda tidak perlu membuktikan diri anda melalui kesibukan. Dalam kebosanan ini, anda boleh melakukan beberapa perkara yang benar-benar menyuburkan jiwa anda. Anda boleh membaca buku-buku yang anda ingin baca tetapi tidak mempunyai masa. Anda boleh belajar bahasa baru atau meluangkan masa bersama keluarga. Anda boleh pergi memancing dan berjalan-jalan. Perkara-perkara ini kelihatan tidak berguna dan tidak dapat membantu anda menjana wang secara langsung. Tetapi, ia boleh memperkaya hati anda dan menajamkan keputusan anda. Lebih penting lagi, ia boleh membuat anda hidup lebih lama dan lebih sihat. Dan jangka hayat itu sendiri adalah kelebihan terbesar. Jadi, jangan takut kebosanan lagi. Terimalah ia. Apabila rakan-rakan anda masih bimbang tentang keuntungan kecil, anda boleh duduk diam di kerusi anda dan melihat kekayaan anda tumbuh seperti pokok. Ia tumbuh dengan perlahan dan mantap dalam kesunyian. Inilah kebijaksanaan tertinggi selepas usia 50 tahun. Dalam dunia yang penuh dengan turun naik, jadilah tiang yang stabil dan senyap. Sekarang kita telah membincangkan tentang penulenan aset, hubungan dan keinginan serta cara menikmati kebosanan. Tetapi, apakah tujuan akhir semua ini? Akhirnya, saya ingin memberitahu anda tentang tujuan akhir kehidupan selepas usia 50 tahun. Apabila anda telah melakukan semua penulenan, anda hanya tinggal dengan 3 hingga 5 saham, 3 hingga 5 rakan, sejiwa dan fikiran yang jernih. Apa yang patut anda lakukan dengan semua ini? Ramai orang apabila mencapai usia 50 tahun akan jatuh ke dalam perangkap yang dipanggil krisis eksistensial. Mereka fikir jika mereka tidak sibuk, mereka tidak bernilai. Jadi, mereka campur tangan dalam kehidupan anak-anak mereka, campur tangan dalam kerja orang muda dan menjadi hantu yang merungut dan menjengkelkan. Tolong jangan lakukan itu. Selepas usia 50 tahun, anda bukan lagi seorang askar yang menyerbu di medan perang. Anda adalah seorang jeneral yang duduk di dalam khemah. Atau lebih tepat lagi, anda adalah sebuah rumah api. Satu-satunya perkara yang tidak boleh anda potong ialah tanggungjawab anda. Itulah tanggungjawab untuk mewariskan akal sihat. Tahun ini saya berumur 99 tahun. Badan saya sudah sangat tua. Tetapi saya masih menjawab temu bual, menulis buku dan menghadiri mesyuarat pemegang saham. Untuk mendapatkan lebih banyak wang? Tentu tidak. Saya mempunyai cukup wang untuk hidup selama beberapa generasi. Kerana saya fikir, kerana saya telah tekun melakukan lebih sedikit dan mematuhi akal sihat dan telah menjalani kehidupan yang baik, saya mempunyai kewajipan untuk mewariskan kebijaksanaan ini. Inilah permainan baru dalam hidup anda selepas usia 50 tahun. Dari seorang pemburu menjadi seorang guru. Tetapi itu tidak bermakna anda perlu pergi berkhutbah. Orang muda hari ini menghadapi dunia yang lebih kompleks daripada yang pernah kita hadapi. Mereka mempunyai kebisingan media sosial, harga rumah yang tinggi dan godaan penggunaan di mana-mana. Mereka cemas dan keliru. Sebagai orang yang lebih tua, aset terbesar anda bukanlah angka di dalam akaun bank, tetapi contoh-contoh kelangsungan hidup yang telah anda kumpulkan. Anda mesti hidup dengan memberi contoh. Anda mesti menunjukkan kepada mereka bahawa walaupun seseorang tidak mengikut trend, tidak menyalahgunakan kad kredit, tidak bimbang atau membandingkan, orang itu masih boleh menjalani kehidupan yang baik, kaya dan damai. Contoh seperti ini lebih kuat daripada sebarang kata-kata. Apabila anda berhenti bercakap besar tentang masa lalu anda kepada anak-anak anda, tetapi sebaliknya menunjukkan kepada mereka ketenangan anda pada masa kini. Apabila anda tidak lagi memaksa mereka untuk berjaya, tetapi mengajar mereka cara menghadapi kegagalan, apabila anda tidak lagi mengawal mereka dengan wang, tetapi memberi inspirasi kepada mereka dengan kebijaksanaan.
pada masa itu, anda akan benar-benar menyelesaikan pewarisan harta dengan sempurna. Saya telah melihat ramai orang kaya yang meninggalkan berbilion dolar kepada anak-anak mereka tetapi tidak meninggalkan kebijaksanaan. Akibatnya, wang menjadi sumpahan yang memusnahkan hidup mereka. Saya juga telah melihat ibu bapa biasa yang tidak meninggalkan banyak wang tetapi mereka telah mengajar anak-anak mereka kejujuran, kesabaran dan berjimat cermat. Anak-anak ini kemudiannya menjadi tiang masyarakat. Jadi, selepas usia 50 tahun, anda bukan sahaja perlu melabur dalam saham tetapi juga perlu melabur dalam otak generasi akan datang. Ini memerlukan kebijaksanaan pada tahap yang tinggi. Anda mesti menahan keinginan untuk menjadi guru. Anda mesti sabar dan tidak memaksakan kehendak anda kepada orang lain. Anda mesti menjaga fikiran orang-orang muda tu dan menyuburkan fikiran orang-orang muda tu dengan teliti. Ini juga sejenis penyulenan. Anda mengurangkan keinginan untuk mengawal orang lain, mengurangkan rungutan tentang dunia, mengurangkan rasa rendah diri anda. Anda hanya menyimpan satu perkara, akal sihat. Anda mesti menjadi orang yang menjaga ketenangan. Apabila seseorang dalam kumpulan keluarga menyebarkan khabar angin, anda adalah orang yang menggunakan akal sihat untuk menafikannya. Apabila generasi muda anda panik kerana pasaran saham jatuh, anda adalah orang yang memberitahu mereka bahawa itu adalah normal. Apabila seorang rakan bimbang kerana perbandingan, anda adalah orang yang mengajaknya minum teh dan membantunya memperlahankan rentak. Inilah peranan rumah api. Rumah api tidak berlari-lari atau menjerit-jerit. Ia hanya berdiri di situ dan memancarkan cahayanya. Sesiapa yang memerlukan cahaya akan melihatnya. Inilah cara kewujudan yang paling maju di dunia ini. Anda tidak lagi perlu membuktikan diri anda dengan menerima. Anda boleh meningkatkan diri anda dengan memberi. Anda tidak memberi wang, tetapi kepastian, sesuatu yang lebih jarang daripada wang. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, seorang dewasa yang stabil emosinya, sihat kewangannya dan mendalam pemikirannya adalah hadiah terbesar kepada orang di sekelilingnya. Apabila anda melakukan ini, anda akan mendapati bahawa hubungan sesama manusia anda akan berubah secara ajaib. Dahulu anda perlu meminta pertolongan orang lain, sekarang orang lain pula yang bersemangat mendengar pendapat anda. Dahulu anda takut ditinggalkan oleh masyarakat, sekarang masyarakat pula yang tidak mahu anda pergi. Inilah maruah yang sebenar. Sekarang kita telah melalui semuanya, menulenkan aset untuk mendapatkan keselamatan, menulenkan hubungan untuk mendapatkan kecekapan, menulenkan keinginan dan menikmati kebosanan untuk mendapatkan ketenangan, dan mewariskan kebijaksanaan untuk mendapatkan maruah. Semua ini akhirnya membawa kepada satu titik akhir. Akhirnya, saya ingin memberitahu anda, selepas anda melakukan semua ini, kehidupan seperti apa yang akan anda miliki. Permainan tamat, kebebasan mutlak. Sekarang anda telah menyelesaikan semua penulenan. Aset anda selamat, hubungan anda tulus, keinginan anda mencukupi dan hati anda tenang. Anda mungkin bertanya, Charlie, adakah kehidupan seperti ini terlalu sunyi? Saya beritahu anda, ini bukan kesunyian. Ini dipanggil kebebasan pada tahap yang tinggi. Apabila anda mencapai usia saya, anda akan faham bahawa kemewahan terbesar dalam hidup bukanlah jet peribadi atau villa di tepi pantai. Tetapi anda boleh berkata kepada diri sendiri, saya tidak mempunyai apa-apa yang saya tidak mahu lakukan, tetapi saya terpaksa melakukannya. Inilah tujuan akhir penulenan dan faedah kompaun kita. Kita tidak melakukannya supaya apabila kita mati, kita menjadi orang terkaya di tanah perkuburan. Kita melakukannya supaya setiap hari dalam hidup kita mempunyai maruah yang tidak dikawal oleh orang lain. Maruah seperti ini datang dari kawalan penuh anda terhadap hidup anda. Anda tidak perlu
tersenyum sopan untuk berpura-pura dengan orang yang anda tidak suka. Anda tidak perlu menjaga air muka untuk berpura-pura serasi dengan dunia kemasyhuran dan kekayaan ini. Anda tidak perlu menebus kesilapan masa muda dan berlari-lari pada usia tua. Anda boleh duduk diam di kerusi, membaca buku yang bagus, minum secawan teh dan melihat daun-daun gugur di luar tingkap. Pada saat itu, tiada ketakutan, tiada kebimbangan, tiada penyesalan. Apa yang anda ada ialah ketenangan fikiran. Ketenangan fikiran ini tidak boleh dibeli dengan wang apa pun. Ia adalah hadiah yang anda layak terima. Selepas usia 50 tahun, badan anda akan menjadi tua dan ingatan anda akan merosot. Ini adalah hukum alam dan tiada siapa yang boleh mengubahnya. Tetapi, jiwa anda boleh berkembang sebaliknya. Dengan melakukan penulenan, anda telah menapis semua kekotoran dunia. Anda menjadi lebih jernih, lebih telus dan semakin menyerupai seorang bijak pandai yang sebenar. Anda akan mendapati bahawa kebahagiaan menjadi sangat mudah. Ketika anda muda, kebahagiaan anda datang dari menerima lebih banyak wang, kedudukan yang lebih tinggi dan pujian orang lain. Apabila anda tua, kebahagiaan anda datang dari melepaskan kesombongan, melepaskan perbandingan dan ketakutan terhadap ketidakpastian. Apabila anda tidak lagi perlu membuktikan kepada dunia betapa hebatnya anda adalah orang yang paling kuat. Saya tidak melakukan perkara-perkara hebat yang menggegarkan dunia dalam hidup saya. Saya hanyalah seorang lelaki tua yang suka membaca, berfikir dan hidup sederhana. Tetapi saya berpuas hati dengan hidup saya kerana saya tidak diubah oleh dunia yang gila ini. Saya sentiasa berpegang pada prinsip saya. Saya sentiasa menjaga akal sihat saya dan saya sentiasa melindungi jiwa saya. Saya harap apabila anda berumur 99 tahun dan mengimbas kembali hidup anda juga akan mempunyai perasaan yang sama. Jangan tunggu sehingga anda berumur 80 tahun, terbaring di katil hospital, baru mula menyesal bahawa anda telah menghabiskan seluruh hidup anda dalam kesibukan dan kebimbangan. Jangan tunggu sehingga hidup anda hampir berakhir baru menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar hidup untuk diri sendiri. Mulakan dari usia 50 tahun atau bahkan hari ini. Ambil pisau bedah anda, potong dahan dan daun yang tidak perlu itu, bina parit anda dan lindungi aset teras anda. Nyalakan rumah api anda dan terangi orang di sekeliling anda. Ini bukan sahaja kebijaksanaan pelaburan, tetapi juga seni kelangsungan hidup. 50 bukan permulaan kemerosotan, tetapi pendakian terakhir ke puncak. Selagi anda melepaskan beban dan berjalan dengan ringan, anda akan mendapati bahawa pemandangan di puncak gunung lebih indah daripada yang anda bayangkan dan udara di sana sangat bebas. Saya Charlie Munger. Terima kasih kerana mendengar bebelan orang tua ini. Saya harap nasihat saya dapat menemani anda sepanjang separuh kedua kehidupan anda. Selamat tinggal. Semoga anda mempunyai usia tua yang aman dan makmur.